Pernah tak hampa terfikir, kenapa ramai pelabur sanggup beli hartanah di luar negara? Sedangkan di Malaysia ni pun dah banyak pilihan. Adakah sebab lebih murah atau ada sebab yang lebih besar? Cari Syamsul. Sebenarnya, people don't invest overseas just because it overseas. Mereka melabur kerana ada peluang. Sebab pertama, diversification. Orang kata, don't pull all your egg in one basket. Kalau semua aset anda berada dalam satu negara, prestasi pelaburan anda bergantung kepada ekonomi negara tersebut. Dengan melabur di beberapa pasaran, anda dapat mempelbagaikan risiko. Sebab kedua, growth of opportunity. Ada bandar atau negara yang sedang berkembang dengan pesat. Bila ada pembangunan infrastruktur, kemasukan syarikat antarabangsa dan pertambahan penduduk, permintaan terhadap hartanah juga boleh meningkat. Sebab ketiga, rental income. Sesengah lokasi mempunyai permintaan sewaan yang tinggi daripada pelajar antarabangsa, expatriate atau golongan profesional. Ini boleh menjadi sumber passive income bergantung kepada keadaan pasaran dan kadar penghunian. Sebab keempat, currency exposure. Ada pelabur yang ingin memiliki aset dalam mata wang lain sebagai sebahagian daripada strategi pelaburan mereka. Namun, kadar pertukaran mata wang juga boleh bergerak naik dan turun. Jadi, ia bukan jaminan keuntungan. Bab yang kelima, more investment choice. Setiap negara menawarkan jenis hartanah, harga dan peluang yang berbeza. Lebih banyak pilihan bermaksud lebih banyak peluang untuk mencari pelaburan yang sesuai dengan matlamat kewangan anda. Tapi ingat, overseas investment doesn't mean guaranteed profit. Sebelum membeli, pastikan anda faham undang-undang negara tersebut. Cukai, kos pemilikan, risiko mata wang dan potensi pasaran. Pelabur yang berjaya bukan membeli kerana hype. They invest based on research and strategy. Jadi, why do people invest overseas? Kerana mereka mencari lebih banyak peluang, mempelbagaikan portfolio dan membina kekayaan untuk jangka masa panjang. Yang penting bukan melabur di dalam atau luar negara. Yang penting ialah melabur dengan ilmu dan strategi yang betul. Dapat sesuatu? Dia sabar.